Hai semua, bertemu lagi untuk pelajaran pada hari ini. Pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 untuk sekolah kebangsaan. Hari ini nak belajar apa? Hari ini kita belajar tajuk adab ketika makan, muka surat 15. Kemahiran pada kali ini ialah kemahiran menulis. Okey, sebelum tu kita baca dulu petikan pada muka surat tersebut. Ikut baca bersama-sama dengan saya. Adab ketika makan. Keluarga Hana mementingkan adab ketika makan. Mereka selalu makan bersama-sama. Mereka akan membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Tangan dibasuh supaya bersih. Mereka akan membaca doa sebelum makan. Doa dibaca sebagai tanda kesyukuran. Semasa makan, mereka duduk dengan tertibnya. Mereka makan dengan sopannya dan tidak mengambil makanan secara berlebihan. Selepas makan, Amin membantu ibu mengemas meja. Hani membawa pinggan mangkuk yang kotor, manakala Hana membasuh gelas di sinki. Seterusnya, mari kita mengeja perkataan-perkataan tertentu supaya dapat menguatkan lagi kemahiran kita semasa menulis, supaya tidak berlaku kesalahan dalam ejaan. Okey, yang pertama, murid-murid sila eja perkataan mengambil. Okey, yang kedua, eja perkataan tangan. Seterusnya, eja perkataan mementingkan. Seterusnya, eja perkataan mengemas. Seterusnya, sinki. Baiklah, tahniah kerana dapat mengeja kesemua perkataan tersebut. Seterusnya, kali ini kita terus kepada kemahiran yang menjadi fokus kita pada hari ini, pada kali ini, iaitu belajar menulis. Baik, sebelum tu saya nak jelaskan dulu tips untuk menulis. Maksud tips kat sini ialah petua kalau kita nak menulis. Okey, tips menulis yang paling penting cuma ada banyak tips. Cuma ini adalah sebahagian sajalah yang paling penting. Pertama, apabila kita menulis mesti ada tanda baca yang betul. Apa maksud tanda baca yang betul? Tanda baca contohnya ialah seperti ini. Hadapan dimulakan dengan huruf besar dan diakhirkan dengan titik. Okey. Lagi satu, lepas titik, kalau kita nak sambung menulis, kena huruf besar. Selepas titik menandakan permulaan ayat yang baru, kena tulis huruf besar. Okey. Seterusnya lah ejaan yang betul. Pastikan tidak berlaku kesalahan semasa kita menulis. Berikutnya ialah tulisan yang kemas dan cantik supaya selesa orang lain membaca tulisan kita. Dan yang terakhir ialah ayat yang betul. Ayat yang betul kat sini maknanya ayat tu
susunannya betul dan tidak terbalik ataupun tidak tunggang langgang lah Okey, sekarang ni kita buat latihan untuk mengenal pasti apakah kesalahan-kesalahan dalam tulisan ayat-ayat ini. Latihan 1. Okey. Cuba baca semua. Dia sedang memandu kereta. Okey, berdasarkan 4 tips yang saya beri tadi, apakah kesalahan dalam ayat ini? Okey. Dah dapat semua? Okey, kesalahannya ialah ini. Dia tidak mulakan dengan huruf besar dan hujungnya tidak ada titik. Ini adalah kesalahan yang biasa dilakukan oleh murid-murid. Latihan 2. Okey, baca semua. Abang sedang menulis gambar. Okey, apa kesalahan di kat sini? Depan dah huruf besar, betul. Hujung pun dah ada titik, betul. Jadi apa salahnya kat sini? Apa kesalahan ayat di sini? Ya, kesalahannya ialah dari segi menulis. Abang ini, lelaki ini sedang melukis Dia sedang melukis, bukan menulis. Jadi ini namanya kesalahan ayat. Penggunaan perkataan yang salah. Ini menulis, kita bulatkan. Latihan yang ketiga. Okey, mari baca. Saya mengelap peluh menggunakan tuala. Okey, apa kesalahannya di sini? Nampak macam tak ada kesalahan Huruf besar dah ada, titik semua betul. Mengelap peluh menggunakan tuala. Apa kesalahannya kat sini? Kesalahannya ialah menggunakan. Ini kesalahan dari segi ejaan Ejaan sepatutnya ada 2 G di sini, tapi dia hanya menggunakan 1 G Kesalahan ejaan. Okey, seterusnya kita terus pergi pada buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1. Okey, di sini murid-murid buka halaman 21, muka surat 21. Latihannya ialah murid-murid kena tulis semula Murid-murid kena baca petikan yang berada di atas, baca semua. Kemudian salin semula petikan di atas di bawahnya seboleh-bolehnya salin ke semua sekali lah. Tapi kalau tulisan murid-murid tidak cukup, jadi tulis sekadar sampai habis di bawah sini. Jadi pastikan murid-murid mematuhi 4 tips yang saya telah sebutkan tadi Murid-murid boleh semak semula 4 tips menulis yang saya telah sebutkan tadi. Jadi pastikan tidak ada kesalahan. Baiklah, setakat ini saja pelajaran kita pada pada hari ini, pada kali ini. Semoga murid faham dengan isi kandungan pelajaran yang telah saya sampaikan pada hari ini. Jadi kita jumpa lagi. Hati-hati selalu walau di mana murid-murid anda semua berada. Bye.